Minyak naik, elektrik naik. Reformasi atau reformati rakyat. 1 Julai bakal jadi hari rasionalisasi kononnya. Tapi bila minyak dan elektrik naik serentak, itu bukan rasional. Ini tekanan hidup tahap maksimum. Kerajaan kata 85% rakyat tak terjejas. Hanya T15 yang kena harga mahal sikit. Betul ke? Kita hidup dalam dunia yang sama dengan menteri ke? Siapa T15? Isi rumah gaji 13,000 di KL tu kaya sangat ke? Bila anak 3, rumah sewa 2,500, barang dapur makin mahal. Apa formula kerajaan? Pernah tak turun padang kira sendiri? Menteri kata, jangan risau. Tapi yang pump petrol, bayar bil tu siapa? Kita, bukan mereka. Menteri kata, oh nak guna MyCard untuk tentukan siapa dapat subsidi. Tapi, mesin scan tu milik siapa? Kalau kerajaan, berapa lagi kena keluar belanja? Ada tender terbuka tak? Kalau milik syarikat swasta, data rakyat siapa jaga? Kalau IC bocor, maklumat jatuh ke tangan scammer, siapa nak tanggungjawab? Kalau sistem down, nak tunggu server elok dulu, baru boleh isi minyak ke? Sekarang dah Mei, tinggal 1 bulan lebih sampai Julai. Sistem dah siap? Rancangan solid dah ada? Orang tua warga kampung yang tak biasa dengan teknologi, bagaimana? Jadi bahan eksperimen? Dan ya, 1 Julai juga, tarif elektrik untuk kilang besar akan naik. Kos pengeluaran naik, tak mungkin harga barang duduk diam. Satu hari nanti, percayalah, 2 beban naik serentak. Itu bukan rasionalisasi. Itu hukuman ekonomi. Yang paling terkesan, tetap golongan M40. Tak cukup miskin untuk bantuan, tak cukup kaya untuk selamat. Akhirnya, yang terhimpit, mereka dan anak-anak. Kami tak tolak reformasi, tapi buatlah dengan otak dan dengan hati. Kalau kerajaan benar-benar serius nak laksana subsidi bersasar, ini 2 cadangan yang lebih masuk akal. 1. Laksana kenaikan harga secara berperingkat dengan garis masa dan pelan yang telus. Kami percaya pada tanggungjawab fiskal. Tapi, jangan bagi kejutan kepada rakyat dan pasaran. Jangan ulang langkah subsidi diesel. Hari ini umum, esok terus jalan tanpa sebarang rancangan. Kedua, rasionalisasi mesti digandingkan dengan pelan naikkan pendapatan rakyat. Tak boleh potong sahaja. Tapi rakyat tak ada cara nak tambah pendapatan. Buatlah polisi yang lebih business friendly supaya ada lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Ukasa PKS dan bantu golongan B40 dan M40 melalui pendekatan cukai dan latihan kemahiran yang praktikal. Sekarang ni kita rasa bukan subsidi yang tak rasional, tapi cara pelaksanaan kerajaan yang tak rasional. Reformasi ini untuk siapa sebenarnya? Untuk rakyat atau hanya untuk cukupkan bajet? Rakyat bukan eksperimen ekonomi. Jangan jadikan kami mangsa reformasi separuh masak. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.